ngantuk ni aku ni. Apa kena pula lah ayam jantung tu jerit jika memanggil aku ni ya. Minta tolonglah tu. Boring betul lah. Abah, minta tolong aku sekejap. Aku nak pinjam tangan kau boleh? Kau nak buat apa dengan tangan aku ni, Bet? Ni ha, kau ambil ulat kat dalam lubang kat dalam pokok ni. Tangan aku dah muat lah kalau aku kasih Karona. Hei, aku tak makan ulat lah. Aku makan serangga je tau. Kalau ke kaku ke, rama-rama ke, okeylah juga. Tapi kau punya pasal tak apalah, Bet. Aku tolonglah. Alah, adik aku esok aku tolong kau pula. Aku nak buat macam mana ni, Bet? Aku bukan biasa meraba-raba kat lubang pokok ni. Kan tanya ada ular kan, nanya aku kan. Tak ada lah, Abah. Aku tinggal tadi dah ada ulat di siku. Ada pun lah. Mana ni? Kau salah pokok ni kau selebet. Kosong je kosong ni ha. Apa lah betul-betul. Mana boleh tak ada. Aku nampak tadi ada siku tadi. Mana ha? Aku tengok ni ha. Enak dah ketiak aku ni selebet. Aku kata tak ada lah. Lari kot. Tak apa macam ni lah. Kau cuba tinggal. Lepas tu tangkap kena lidah kau. Lidah kau ada keram kan? Geli lah nak tangkap pakai lidah. Gila lah kau ni, Bet. Entah ular tu beracun ke, apa ke? Aku tahu lah nak beracun ke tak. Takkan aku nak mengenai apa pula, Abah. Okey lah. Kau ni leceh lah, Bet. Boleh ke kau makan benda-benda yang senang nak dapat? Daun ke? Kertas khabar ke? Berplastik ke? Bising lah kau ni. Macam mana dah ulat tu? Nampak dah ni ha? Dah. Tak adalah lawa sangat ulat ni ha. Sedap ke ni, Bet? Kau ni banyak cakap lah, Abah. Tangkap aja lah. Kalau sedap ke belakang kiri aku dah lapar ni ha. Isi dah lutin aku ni. Alamak, alah. Tak kena pula, Bet. Keluarkan aku dari lubang ni, Bet. Alamak. Matilah aku ni. Matilah aku. Alah. Ini ular santing lah, Bet. Aku dengan kayu ni. Alamak. Tolong aku. Sikit cakap. Ni. Tengok ni. Aku nak makan pun dah payah tu tak. Telan je lah sekarang ni. Alamak. Aku dah sengaja. Aku mana tahu ulat tu kalam. Kalau tak aku dah duduk ke sini lah. Dah. Lepas ni ha. Kalau kau nak makan ulat ke, nak makan burung ke, nak makan angsa ke, kau tangkaplah sendiri. Aku dah sedia lah nak tolong kau. Aduh. Nasib baik. Bet. Terima kasih, Bet.
lah kau ni. Ha? Memanglah tu Lori. Aku pun kenal. Bukan macam tu lah maksud aku, Abah. Lori tu buat aku teringat sesuatu lah. Alah, kita lupa lah pasal Lori tu. Mungkin Lori yang serupa tapi tak sama kan? Yang pasal kau duduk atas jalan tu. Cuma api sikit bom tu kau kadang lah. Bebek. Terima kasih, Beb. Kau selamatkan aku tadi. Boleh adik lah. Betul tu yang suruh dia kat sini, Profesor. Takkan jawapan dia berjalan. Lainlah kalau dia datang ke sini naik lori ayam. Menurut maklumat terakhir yang saya terima, memang di kampung Baik Sonto ni lah ayam ni dapat kesan. Tapi, bagaimana kita nak mengenalinya? Ayam di kampung ini semuanya serupa aja. Itu tak kisah. Saya rasa memang saya dapat mengecam mukanya. Bintangan MK12 ni lebih 728 kali ganda daripada ayam biasa. Masa Profesor, ayam ni cerita pintar. Ya, semasa peringkat ketiga ujian makmal, pencapaian IQ dia telah mencecah hampir sama dengan kanak-kanak umur 6 tahun. Wah, sungguh mengagumkan. Berhenti kat kita. Saya rasa elok kita tanyakan pada orang-orang kampung ni kalau mereka pernah nampak ayam tu lalu di sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saudara pernah tengok tak atau jumpa ayam jantan ni di mana-mana? Ayam? Alamak, ayam lah. Ada yuk. Tak pernah lah semua hidup aku tengok ayam. Alamak, ada bodyguard lah. Assalamualaikum. Wah, apa halnya ni berkumpul ramai-ramai kat sini ni? Cuba Encik tanya Pak Mat tu. Kat rumah dia ada banyak ayam. Manalah tahu ada yang serupa macam dalam gambar tu. Oh, nak beli ayam ke, Cik? Saya nak kata banyak tu tak adalah. Cukup untuk kami keluarga je. Tapi kalau Encik nak beli sekerdua tu, boleh rasanya. Sebenarnya, Pak Mat, saya bukan nak beli ayam. Saya cari ayam ni. Pernah Pak Mat jumpa ayam yang muka macam ni? Ada. Tak ada lah, Cik. Ayam apa diturut benar rupa ni? Oh, ini ayam kajian sains, Cik. Sok, Abah, kau sok. Jom kita pergi kat dia. Nasib baik sekarang, dia belanja kita minum teh. Itu kalau nasib baik. Kalau nasib tak baik, sekarang dihalau ni kita balik. Alah, try dulu lah, Sok. Jom masuk. Jom lah. Tu siapa pula? Mana aku tahu, tanya bapak kau. Abah, Apanya? apa Abah? Nampak macam orang jahat je. Entahlah. Dia cari ayam apa ke nama tu? Kajian sains ke? Makmal ke apa ke jadah entah. Makmal apa? Ada ke makmal kaji ayam? Aku boleh tolong ke keluar dari kotak boring ni lah. Mungkin lah, Abah. Untuk campur kunci tu. Kau tengoklah ni. Aku bawa Zahra ini, Tengoklah macam mana Mak Gaba buat. Oh, baik-baik, Abah. Ayam elok-elok mangga tu boleh buka dengan anak kunci. Sekali kau komen terjem, semua hidup aku tinggal dalam kotak ni nanti lah. Ini profesional lah, Bet. Tengok. Bukalah pintu kedamaian. Selamat kita, Abah. Selamat kita. Selamat aku. Kau dah memang selamat dari tadi, ya tak? Okey, ready. Aku rasa Benny dah berhenti ni tau. Okey. Ingat, jangan pendek, Abah. Jangan pendam. Nanti tak larat aku nak dukung kau. Jangan bimbang, Bos. Hello, brother. Ya! Dia ingat dia boleh lepas dari kawalan aku. Pegang kau, kau. Ya! Ya, dapat.
Rembut dia. Tak minum pagi lagi, Sob? Malah lah, Abah. Alah, jangan dipikir-pikirkan sangat pasal ayam tu. Kita kan ada banyak lagi ayam lain. Lebet lain. Dia ayam istimewa. Iyalah, tapi dia bukan kita punya, Sob. Alah, Abah pergilah minta kat dia orang. Tak pun, kalau dia orang tak kasih, Abah belilah. Takkan jual ni, Sob, ayam macam tu. Dia orang dah belanja beratus ribu jalan kaki dia tu. Rugilah dia orang. Ya, Lebet. Oi, tak guna kau. Macam mana kau boleh lari balik? Ha? Betul ke selebet lagi balik ke sini? Sob, kita kena hantar balik ayam ni ke pusat sains tu, Sob. Alah, Abah. Tak best lah macam ni. Ini bukan kira best, tak best, Sob. Abang takut nanti kita dituduh mencuri. Salah tu, kena penjara kita nanti. Tapi, Abah, kita tak curi dia. Dia yang datang. Kalau kita hantar pun Lebet ni ke sana, besok dia lari juga balik. Walaupun aku pusat sains datang, nampak macam profesor bagi tadi tu. Maaflah Pak Mat, mengganggu lagi ni. Begini, ayam tu lari dari jagaan kami tadi. Saya dah agak dah, dia mesti ke sini punya. Tak apalah Pakcik, beginilah. Saya dah fikirkan masak-masak dah perkara ni. Biar Usop saja jaga ayam tu. Kami akan datang sekali-sekala untuk melihat perkembangannya. Kamu jaga dia ya Usop? Mesti, Tuan Profesor. Yahoo! Rasanya Usop ni pun patut juga dijadikan bahan kajian ni. Hyperactive lah nampak budaknya ni. Janganlah nak bawa anak saya ke rumah sains tu pula, Profesor. Tak adalah Pak Mat, saya gurau je ni. Apa hal, Abad? Dia panjang nampak. Aku berjaya mendapat hak kebebasan aku. Dia kan jadi tak kakak aku lagi ya. Tu semua jangan lupa tu. Aku terlibat sama membantu kau dari tadi tu. Itu? Kan tak lupa kot. Bawa lah jalan makan angin. Ya. Buat kau makan ni. Main belakang aku ni. Kita nak pergi mana ni, Pat? Makan angin kat mana ni? Audition ke? Itu makan angin di kampung ni ada tak lah. Yes! Bye! Tak payah! Bye! Apa lah. Yes!